Okey, selepas install dia akan keluar macam ni. Server key kena tarik ni elok. Jika ada yang miss ni tersalah tekan ke benda ke. Okey, dekat connecting bawah tu. Ni connecting. Tekan je kat connecting tu dia akan keluar balik server key. Okey, tarik ni reload. Okey, biar dia keluar kat sini dia kata need reload. Lepas tu login. Okey, dah beres. Lepas login ni kena pergi dekat setting, update product ni, update product. Okey, tekan sekali. Okey, dah settle. Okey, settle. Okey, check balance. Kalau dah masuk dah ada balance dia, okey, pergi kat top up. Boleh top up. Ni ya, top up. Okey. Untuk orang guna e-reload yang ni je lah. Kalau orang guna mesin, guna yang ni ping, dia akan keluar ping lah. Okey, untuk harga mesin ni 300.5. Okey, dia akan dapat 10 row kabel tu dan dapat apa lagi ya? Bag mesin. Lepas tu tu je lah. Kalau orang jauh tu kita akan post lah. Post pun free juga. Okey, PB ni, PB. Okey, misal katalah dok pakai mesin kan, dia kena buka GPS je. GPS location ni bermaksud location kena buka. Sebab kita buat safety sini Okey, dah boleh bayar bil. Macam tu lah. Jika nak tengok okey, bil, okey, beres. Semua beres dah. Top up international. Allah, susah nak sebut. Okey, itu sajalah. Tata. Satu lagi lupa. Ni check TX ni untuk check transaction Kalau dia tulis complete apa ni, top up tu baru berjaya hantar ke server. Lepas dia tulis sukses, baru top up tu masuk ke customer. Kira macam tu lah. Check kat ni lah, check TX Lepas pada tu kita dok jual hari ni. Ni. Okey, tengok lepas-lepas lah. Okey, kalau dia tulis refund ni macam contoh ni. Sukses ni dia masuk dah lah. Ni Astro punya. Okey, kalau dia tulis refund, kena top up balik lah. Refund dia akan refund balik duit ke dalam akaun dealer ataupun master ataupun agent, macam tu lah. Dia akan refund, korang kena top up balik ke customer korang tu. Ni e-reload kat top up Okey. Itu sajalah.